Kalau saya siasat pun saya tak boleh happykan tuan-tuan dan puan-puan, betul tak? Dan apa yang saya buat sekarang? Sekarang ni saya buat apa? Pencegahan, awareness, pendidikan, educate tuan-tuan dan puan-puan. Islam dah ajar, the only way to help you is your education, pendidikan. Masalah rakyat Malaysia susah nak dididik. Tuan-tuan, saya buat program percuma, panggil mai sini sama nak ajar ni, nak bagi tahu ni scam macam mana. Tak ada. Buat konsert bayar RM50, 100, beratus orang datang satu stadium. Yang orang tahu, ini salah ni polis tak buat kerja, semua disalahkan orang lain. Tuan-tuan, yang kena scam, semua scammer masuk dalam handphone, semua melalui handphone you all, betul tak? Yang pegang handphone you all siapa? Yang jawab call siapa? Yang jawab mesej siapa? Yang tekan link siapa? Awak, bukan kami. Awak yang penentu keputusan tu. Masalah kita beli handphone, tak ada siapa ajar kita cara guna handphone, betul tak? Tuan-tuan, handphone ni kalau you all nak pakai sebenarnya macam you bawa kereta. Sebelum bawa kereta, you all kena buat apa? Belajar kan, ambil lesen. Macam tu juga handphone. Sebab handphone ni umpama sebuah kenderaan. You tak pandai tekan, tak pandai bawa, you akan accident. You accident tak apa, you menyebabkan orang lain accident. Ini yang kita tak nak. Tuan-tuan, awak perasan tak dalam handphone awak ada banyak link-link? Cuba buka Telegram, ramai nak ajar, tengok